Abah selalu kata, niat yang baik akan bawa kebaikan. Tapi hari tu semua perlu dibaiki. Abah pasti cari jalan, walaupun bukan jalan yang diimpikan. Wah, kipas baru. Go. Terharu Abah. Niat di hati semua jadi. Mak pula suka kepo. Tak dapat tiket bas? Tak apalah. Balik raya tahun depan je lah. Okey? Assalamualaikum. Tapi kepo dia selalu untuk tolong orang. Okey, jom kita wifi ramai-ramai. Jom masuk sayang. Okey, senyum. Inilah kepo dia betul. Terima kasih. Belikan tiket untuk anak-anak saya ni. Abang? Konon-konon cool. Tapi, cool tak tahan lama pun. Cair juga. Abang boleh buat tak kisah. Mau mak beli ram tak apa boleh mak? Buat beli ya? Tapi hal keluarga, lain cerita. Abang, mak dah beli. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Ni ada delivery untuk abang. Terima kasih. Sama. Dan saya? Saya selalu ada idea. Bahaya kan Niko? Mainan lama saya, bye-bye, I love you, boleh jadi taman permainan baru. Dah siap. Dah ready. Jom. Mak, ada ke orang nak beli barang adik? Mesti ada. Keluarga saya. Macam inilah kita beraya. Semuanya bermula dengan satu niat. Satu niat yang kecil boleh membawa kebaikan yang besar dengan impak yang tidak dijangka. Niat di hati semua jadi.